Politik terus. Penyokong dari Chittagong guna bahasa Amharic. Ini Amharic. saya nampak Pakatan Harapan punya pengumuman calon. Yang sangat ramai dengan penyokong dari Chittagong. Dia rekod lah hari tu. Tiba-tiba tengok biar betul 40,000 view kan. Kita yang biasa buat live semua ni kita faham lah. View tu tak mudah lah untuk dapat 40,000. Saya ingat rekod pun yang lepas-lepas kalau puluh-puluh ribu view ni biarlah di kemuncak pilihan raya kan masa tahun 2018 dulu. Kemudian kita juga tahu bahawa jumlah yang menonton live itu selalunya dia correlate, dia berkadar langsung dengan jumlah komen yang dibuat. Jadi kena tengok tally you tengok view tu tinggi, kemudian you tengok komen tu macam sendu je dan you dah tahu ini daripada PKR baru saja membuka cabang-cabang baru di Chittagong. Dan ada orang yang guna bahasa Amharic. Amharic ni apa weh? Saya tak tahu, aku pun tak tahu. Amharic ni Ethiopia. Oh ya ke? Amharic. Ethiopia. Yang itu tu lah. Saya kena Tesema Ketema. saya kena copy masuk ChatGPT. What language is this? And then cuba tengok apa tu tak ada kena-mengena langsung dengan Anwar Ibrahim Accept it. They say you mention me. It looks like a wish. Don't mind attacking. Even if the call is repeated, it rolls away from a tree. Okay. Itu jadi apa nama ni, kalau saya jadi caplos saya bimbang lah. Maksudnya caplos pun sekarang ini telah terdedah kepada ancaman pekerja asing. Kan, kalau tak selama ni kita ingat ni pekerja-pekerja dekat ladang kelapa sawit ke apa. Sekarang cyber trooper pun terdedah kepada pekerja asing. beria weh. Beria. Okay, tahniah. Tak, yang paling beria macam ni. Sebab itu saya ingat pimpinan PH ni dia tidak detail dah. Dia dah tak mengambil kira perkara-perkara yang orang biasa ambil tahu. Jadi agaknya dia serahkan dan outsource ni kepada satu pasukan. Jadi dia tak tahu kesilapan-kesilapan bodoh macam inilah yang akan menyebabkan orang makin gelak. Kalau ia pun sebelum ini live tu sendu, sepatutnya fokus kepada kandungan dan juga orang yang menyampaikan itu supaya boleh menarik minat lebih ramai Malaysians kan. Tapi akhirnya live tu sendu, dia pergi buka PKR cabang Chittagong kan. And you tengok itu pun dah nampak pelik. Kalau contohnya live view tu sampai 40,000, 30,000, dia tak boleh like 634 je. Dia tak boleh share 32 je. Untuk mencapai sampai 40,000 view tu, share dia mesti mungkin ribu-ribu nak sampai 10,000 kan. Okay. So kepada Tesema Ketema, nantilah kita cari siapa Tesema Ketema ni kan. Okay. Kita cubalah semua kena, tapi takut tak semua kena. Tapi itu dari